Berapa dana kecemasan yang kita perlu ada dan nak simpan dekat mana? Jom saya kongsikan. Sebelum itu, tuan-puan boleh dengar video ini sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Ramai pakar kewangan syorkan untuk simpan sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan sebelum tuan-puan laburkan duit di mana-mana instrumen pelaburan. Tapi bagi penyimpan emas tegar, 3 bulan pendapatan sudah memadai sebab emas juga adalah duit simpanan. 3 ke 6 bulan pendapatan ini adalah dana kecemasan. Bermaksud, tuan-puan tidak boleh sesekali usik untuk perbelanjaan harian. Tak kisah sama ada keperluan ataupun kemahuan selagi mana tuan-puan masih lagi terima gaji setiap bulan. Dana kecemasan ini sebagai backup simpanan jika tuan-puan terpaksa hilang sumber pendapatan atas faktor diberhentikan kerja ataupun kehilangan pekerjaan disebabkan diri sendiri ataupun orang yang tersayang. Dana kecemasan ini tuan-puan boleh simpan dalam bentuk simpanan pelaburan yang sangat rendah risikonya seperti DASB ataupun tabung haji. Sebab apa? Tuan-puan boleh nikmati dividen tahunan daripada instrumen pelaburan tersebut. Tapi untuk simpanan jangka masa panjang pula, tuan-puan boleh simpan dalam bentuk wang yang lebih kukuh seperti emas 999 yang mana nilainya tidak akan terjejas walaupun ada sebarang gangguan ekonomi, politik dan sebagainya. Bagi tuan-puan yang ingin selamatkan simpanan jangka masa panjang, jom saya bimbing tuan-puan untuk buat simpanan di Public Gold. Nak bermula, tuan-puan boleh rujuk pin video tutorial di profil untuk mulakan simpan emas yang pertama. InsyaAllah saya akan bimbing sebaiknya.